Nama aku Dr. Han dan sepanjang aku bertugas dekat area Shah Alam ni, aku pernah berdepan dengan satu kes medikal yang gila babi tak masuk akal. Bayangkan, depan mata aku ada seorang kontraktor binaan yang asalnya badan sasa dan tegap, tapi tiba-tiba saja fizikal dia berubah. Jadi kering, tinggal kulit balut tulang dalam masa 2 minggu. Aku janji dengan korang, hari ni aku nak ceritakan macam mana sebuah banglo mewah boleh bertukar jadi kubur hidup-hidup berpunca daripada satu kesilapan kecil masa urusan renovasi. Persoalan besar yang buat aku termenung sampai sekarang adalah, betul ke tanah yang kita pijak ni milik kita sepenuhnya, atau sebenarnya ada sesuatu yang dah lama menunggu dekat bawah sana? Kisah ni bermula dengan seorang usahawan bernama Encik Haris yang baru saja beli sebuah banglo lama dekat kawasan Elite Section 12 Shah Alam. Walaupun kawasan tu nampak tenang dan eksklusif, tapi korang tahu sajalah kalau rumah lama ni biasanya aura dia memang lain macam sikit dan agak berat. Encik Haris ni pula jenis manusia yang sangat skeptikal dan mengagungkan logik sains. Jadi bila jiran-jiran ataupun orang tua pesan supaya buat pagar rumah atau minta izin sebelum pecah tanah, dia cuma gelakkan saja pesanan tu. Bagi dia, segala pantang larang tu hanyalah khurafat lama yang tak ada kaitan langsung dengan struktur binaan moden. Jadi dia pun teruskan niat dia untuk buat renovasi besar-besaran supaya rumah tu nampak macam istana. Kejadian yang mula mencabar, logik akal berlaku masa minggu pertama pasukan kontraktor masuk untuk mulakan kerja-kerja meruntuh. Masa pekerja tengah sibuk robohkan dinding bahagian dapur, tiba-tiba ada satu bau bangkai yang teramat sangat busuk menusuk hidung semua orang yang ada kat situ. Bau dia bukan macam bangkai tikus atau kucing mati yang biasa kita hidu, tapi bau dia sangat hanyir dan meloyakan sampaikan ada pekerja yang terus muntah dekat situ juga. Kontraktor tu dah cuba pusing satu rumah sampaikan sanggup panjat ke bahagian siling untuk cari punca bau busuk tu. Tapi korang tahu tak apa keputusan dia? Mereka tak jumpa bangkai apa pun dan keadaan rumah tu kosong saja, manakala bau busuk tu pula datang dan pergi macam biskut. Masa ni lah anak bongsu Encik Haris yang baru berumur 5 tahun mula tunjukkan perangai pelik yang buat bulu roma meremang. Budak tu selalu nampak duduk diam sendirian dekat satu sudut siling yang masih dalam pembinaan, dan bila mak dia tanya tengah buat apa, dia dengan selamba cakap tengah main dengan kawan baru. Dia siap tunjuk lagi ke arah atas siling tu sambil beritahu yang kawan dia rupa macam manusia tapi tak pakai baju. Malah yang paling seram, budak tu kata, benda tu merangkak terbalik dekat siling macam seekor cicak. Bayangkan weh, budak sekecil tu bercerita dengan muka yang sangat tenang, tapi Encik Haris tetap dengan ego dia dan anggap itu cuma imajinasi budak-budak sebab keadaan rumah yang tengah bersepah. Tapi situasi jadi makin tegang dan luar kawalan bila masuk minggu kedua, projek renovasi tu berjalan. Satu malam tu, mandor binaan yang tengah buat pemeriksaan terakhir dekat tingkat atas tiba-tiba saja jatuh dari peranca, padahal struktur peranca tu sangat stable dan dia memang pakai safety gear yang lengkap. Dia mendakwa masa dia tengah berdiri tu, dia rasa ada satu tangan yang sangat besar dan berbulu rentap kaki dia dengan kuat sampai dia hilang imbangan. Esoknya, semua pekerja binaan tu lari lintang pukang dan nekat berhenti kerja. Sebab malam tu mereka nampak satu entiti besar, hitam dan berbulu tengah mencangkung dekat tengah tapak projek sambil makan simen yang belum kering. Bunyi benda tu mengunyah simen sangat ngeri sampaikan kedengaran macam bunyi tulang manusia yang tengah dipatah-patahkan, dan sumpah, masa aku dengar cerita ni pun meremang tegak. Masa ni lah Encik Haris pun mula kena tempias dan kesan fizikal yang sangat pelik. Dari sudut medikal dia datang jumpa aku sebab mengadu
sesak nafas yang kronik, tapi bila aku buat auscultation dan dengar bunyi paru-paru dia, semuanya nampak clear tanpa sebarang masalah. Tak ada bunyi wheezing ataupun crepitations yang menandakan penyakit paru-paru. Tapi yang peliknya, kulit dia mula jadi merah-merah dan rasa gatal yang amat sangat. Bila aku periksa betul-betul, kesan merah tu bukan macam eczema atau kurak biasa, tapi rupa dia macam kesan gigitan serangga halus yang bertumpuk-tumpuk di seluruh badan. Jadi, aku pun rasa pelik sebab dia kata dah panggil pest control tapi tak jumpa seekor pun pepijat atau semut dekat rumah tu. Malah ubat sapu paling kuat yang aku bagi pun langsung tak berkesan. Gatal tu makin lama makin merebak sampai ke bahagian muka, dan masa aku cuba pancing cerita lebih dalam, baru aku sedar yang dia sebenarnya tengah berperang dengan sesuatu yang sains sendiri tak mampu nak ubat. Hati aku kuat cakap yang ini bukan masalah kuman atau virus, tapi sebab dia dah berani langgar tuan rumah asal yang mendiami tanah tu. Keadaan Encik Haris makin parah bila satu pagi tu dia tiba-tiba batuk kuat gila sampai keluar darah yang membuat-buat dari mulut dia. Tapi yang buat aku terduduk bukan sebab darah tu saja weh. Sebab dalam sinki tu aku nampak darah dia bercampur dengan ketulan tanah merah yang lembap dan berbau hancing gila. Secara medikal, benda ni memang mustahil gila sebab tak ada satu pun laluan anatomi dari perut atau paru-paru yang boleh proses tanah merah macam tu dalam badan manusia. Masa ni lah aku sedar yang sains dah buntu. Walaupun aku dah buat CT scan berkali-kali, tapi keputusan dia tetap normal gila, tanpa ada tumor atau pendarahan dalaman yang boleh jelaskan kenapa dia muntah benda ala tu. Jadi, aku pun cuba pancing cerita dengan jiran lama kat Section 12 tu masa aku singgah melawat kawasan perumahan dia yang nampak suram tu. Rupanya, banglo mewah yang dia banggakan tu dibina atas tapak perkampungan lama yang ada sejarah hitam yang orang kawasan situ pun takut nak sebut. Jiran tu cerita dekat aku yang dulu ada satu perjanjian berdarah antara pemilik asal tanah dengan penghuni gaib yang dah lama menetap kat situ sebelum manusia datang lagi. Syarat dia senang saja, iaitu jangan sesekali usik struktur asal tanah tu tanpa buat jamuan darah haiwan sebagai tanda hormat pada penunggu asal. Encik Haris yang sombong tu dah langgar pantang dengan pecahkan dinding dan korek tanah tanpa minta izin. Jadi sekarang jin tanah tu datang nak tuntut hak dia balik dengan cara yang paling ngeri. Masa ni lah kita orang panggil seorang pengamal perubatan Islam sebab aku sebagai doktor pun dah tak tahu nak buat apa lagi bila ubat hospital dah tak jalan. Bila ustaz tu sampai, dia tak cakap banyak tapi terus tunjuk kat tengah-tengah ruang tamu yang baru saja dipasang jubin marble mahal yang berkilat tu. Ustaz tu suruh kita orang pecahkan balik lantai marble yang kos dia berpuluh ribu tu, dan Encik Haris mula-mula bising gila sebab dia sayang sangat kat kemewahan rumah dia. Tapi bila dia batuk keluar tanah lagi sekali depan mata kita orang semua, terus dia terdiam 1000 bahasa dengan muka yang pucat lesi macam mayat hidup. Masa lantai tu dipecahkan dengan tukul besi, satu bau busuk yang amat sangat menusuk hidung sampaikan aku rasa macam nak pengsan sebab bau dia macam bangkai yang dah lama mereput. Kat bawah simen yang keras tu, kita orang jumpa satu benda yang buat bulu roma. Aku meremang tegak sampaikan tangan aku menggigil masa nak tengok dengan lebih dekat. Ada bungkusan kain hitam yang dah repot teruk dan kat dalam tu ada tulang-tulang haiwan yang disusun dengan cara yang sangat pelik dan menyeramkan. Ustaz tu cakap, inilah tanda yang jin tanah tu dah mula duduk dalam rumah tu. Sebab perjanjian lama antara manusia dengan jin dah dilanggar oleh Encik Haris. Malam tu juga gangguan jadi makin agresif sampaikan Encik Haris sendiri dah tak berani nak duduk dalam bilik tidur utama dia yang besar tu. Encik Haris cerita kat aku yang setiap kali dia nak lelapkan mata, dia rasa macam ada satu beban yang berat gila tengah duduk atas dada dia sampaikan dia nak bernafas pun sesak.
Dia tak boleh gerak, tak boleh jerit minta tolong. Dan dia nampak satu lembaga hitam yang muka dia hancur tengah tenung dia dari jarak seinci saja dari muka dia. Benda tu bisik kat telinga dia dengan suara yang garau. Dia minta darah sebagai ganti sebab rumah asal dia dah diceroboh dan dirosakkan oleh tangan manusia. Masa ni lah Encik Haris terpaksa buat keputusan paling pahit dalam hidup dia sebab dia sedar nyawa dia dan keluarga lagi penting dari segala kemewahan banglo tu. Dia ambil keputusan untuk hentikan semua kerja renovasi dan pindah keluar malam tu juga dengan hanya sehelai sepinggang sebab dia dah terlalu takut. Akhirnya, banglo mewah kat Seksyen 12 tu terpaksa ditinggalkan kosong dan terbiar. Macam tu saja sampaikan Semak Samun mula naik tutup pagar rumah tu. Sekarang, rumah tu jadi monumen bisu yang nampak suram dan menyeramkan bagi sesiapa saja yang lalu kat depan jalan besar tu. Kalau korang lalu kawasan tu malam-malam, korang akan rasa satu aura yang sangat berat dan sejuk sebab tuan rumah asal masih ada kat dalam tu, tengah menunggu mangsa yang seterusnya. Sumpah, ini pengajaran paling besar untuk aku sebagai doktor yang selama ni cuma percaya pada apa yang ada dalam buku teks saja. Encik Haris sekarang memang dah selamat dari gangguan tu, tapi rupa dia dah tak macam dulu lagi sebab dia sentiasa nampak cengkung dan ketakutan setiap kali nampak tanah merah kat tepi jalan. Korang rasa berbaloi ke kita ketepikan adat dan adab semata-mata nak nampak moden tapi hujung-hujung nyawa sendiri yang jadi taruhan? Cuba drop komen kat bawah kalau korang ada pengalaman rumah berhantu atau gangguan pelik kat area Shah Alam sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka cerita macam ni supaya aku boleh kongsi lagi banyak kes medical yang luar logik akal.